Assalamualaikum orang rawang. Karnival Imarah Masjid, jom makan food fest tengah berkampung kat tempat korang daripada 25 Disember sampai 1 Januari je tau. Diorang bertapak kat Masjid Saidina Ali, Bukit Sentosa Rawang. Macam-macam juadah makanan sedap-sedap, termasuklah ayam goreng boy ni. Ada spicy, ada original, makan dengan sos cheese dan sos cili dia memang layan. Rojak Singapura pun ada. Kuah dia memang betul-betul pekat kau lain macam. Ramen cheese tarik ni pula memang pantang anak abang jumpa, mesti nak try. Okey, Char Kway Teow padu berapi brother ni memang berbaloi, korang cuba. Versi utara akak kau memang cukup suka. Ini popiah bulat, bukan sebarang popiah. Ini popiah Shani Hisham yang punya ya. Alah, comel je dia. Ingatkan order ni biasa-biasa je. Ini air tangan daripada pelakon veteran Mami Rosie Osman ya. Senang cakap, dekat sini memang betul-betul syurga makan. Program pengisian rohani dan ilmiah pun ada. Bukan setakat makan-makan, ni juga medan ukhuwah dan ibadah. Jadi, jom datang ramai-ramai kita mengimarahkan masjid bersama-sama.